Assalamualaikum, saya Im dari Zela Auto dan salam maghrib. Hari ni ada sebuah Beza 1.3 datang kat kita. Dia cakap bila dia bawa dekat jalan tak rata, langgar bendul, dengan bila time elok ada bunyi kotok, bunyi mengetuk tau. So kita check dia punya kereta ni, bahagian depan suspension dia, bahagian bawah. So kita dah jumpa dah masalah dia ni. Yang kita jumpa ni, yang pertama ni, ni satu batang ni steering rack nama dia. Steering rack. Bila kereta kat bawah, kita try main steering dia, kita dapat rasa dia punya mengetuk tu dekat dalam ni. Ada free play dalam ni. So tak boleh buat apa, memang steering rack lah yang rosak. Macam ni, dah goyang. Dia punya batang ni pun, rack end dia pun dah lembut. Dia punya tie rod end pun sama, dah lembik. So kita recommend dengan owner untuk tukar satu batang lah. Yang kedua, yang pasal jalan tak rata tu kita jumpa, ni masalah lower arm boleh tengok dia punya ball joint dia ni dah longgar macam ni. Lagi satu, dia punya bush dia pun dah koyak dah ni. Macam ni memang tak boleh buat apalah. Ini bawa pun memang akan bunyi lah. So kita recommend dengan owner untuk tukar one set kiri kanan. Okay, yang ni pula stabilizer bar bush. Stabilizer bar bush dia pun dah haus dah ni. Dah keras satu getah dia, dah makin menipis. Lagi satu, ni stabilizer link dia. Dia punya stabilizer link pun, dia punya bojol ni pun dah longgar. Ni siap koyak lagi, belanja koyak lagi Okay, sebelum kita check kereta ni, kita test bawa dulu. Kita bawa tu, bila kita bawa kat jalan straight tu, kita ada rasa gegaran tau dekat steering. Gegaran. Kita dah dapat detect lah. Lepas tu kita bawa masuk bengkel, kita check lah. Kita check, kita jumpa lah. Ni masalah dia daripada dashboard. Dashboard boot dia ni koyak. Koyak, grease dah terkeluar. Lepas tu kita check dia punya mangkuk dashboard ni dengan bearing dalam dashboard ni dah ada free umpama bearing tu dengan mangkuk tu nak bertemu, gap dia banyak tau. So ada bunyi lah. Itu yang buatkan bila kita bawa tu dekat jalan straight tu ada gegaran dekat steering. So kita cakap dengan owner untuk tukar sekali lah dia punya dashboard kiri dan kanan. Okay, biasa kalau dekat tempat kita ni, untuk buat bahagian undercarriage bawah ni, bahagian depan, kita memang akan basuh dulu lah dia punya subframe bawah tu kan. Lepas dah basuh, kita memang akan spray lah. Spray subframe dia, spray dia punya stabilizer bar dia dengan stabilizer bar punya bracket. Barulah cantik kan, baru bersih. So nampak kat situ pemasangan semua nampak baru. Tak ada kotor-kotor apa semua. Senang nak detect kalau lepas ni ada masalah lain kan daripada situ. Okay, kereta pun kita dah siap pasang masalah lain tu dah tak ada lah. Punya masalah bunyi, bawa bergegar dekat jalan straight, dekat jalan tak rata pun dah tak ada bunyi. Kereta pun dah siap elemen semua. So kita dah boleh pas lah pada owner. So mana yang ada masalah sama macam Beza ni, atau nak buat brake system, timing beset, sistem air, masalah bunyi lain, boleh roger kita dekat FB page lah. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye bye.